Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi and good morning. Hari ini kita berada di kat jambatan Ustaz Iskandar. Saya nak tanya juga tu. Jambatan Iskandar Bridge kat Kampung Jemuan. Seolah-olah macam lebih kurang. Terima kasih. Macam berlarian ke Jemuan ni kan. Kali ni kita akan bertajuk bisikal ke dalam bawah tu. Tadi kami dah lalu jadi daripada JPS datang ke sini kayu bisikal. 10 minit lah. 5 km. Jadi dah 10 minit kot. Lepas ni kan nak kayu sana beli. Sayang pula rasa tak rakam dari datang dari sana ke sini. Sebab apa? View yang dia boleh sampai sini kan. Nampak jembatan ni cantik benar. Jembatan ni. Nampak jembatan ni kan daripada bawah. Cantik. Saya nak ambil gambar kat bila sekejap. Kita tak tahu sini dah. Kopi. Selepas ni sekejap. Ni peserta dah kamera semua dah. Peserta dah kamera. Semua pakai uniform. Awak tadi nak pakai apa? Saya demo tinggal yang duit SL. Ramzali betul lah duit. Kau nak awak tu? Tak tahu. Ramzali duit SL akan tiga lah. Pakai rambut-rambut je. So pakai je baju lama ni. Baju kayu cowok ni. Warna pink pun pink lah. Dah asyik lah kan. Ini awak pun pakai kasih shit ni dia yang Kuala Lenggang. Lawa sikit colour ni. Dia tu lebih kurang colour baju dia pakai hari ni. Tu. Sikit je tu. Sebelum kita start kayu, dia minum air kopi ko dulu. Siapa tik tarik je? Okey, kita kan sambung je. Assalamualaikum. Jangan susah pendek tu. Hari ni kita pakai spek baru boleh kuning. Ni ada sikit sejarah tentang jembatan Iskandar Bridge. Apa nak jadilah. Aku rasa masa demo pasal ni aku baru tengok. Tapi dah jadi macam ni dah. Baik tuan-tuan dan sekalian, kita kerjasama untuk tidak menghalang laluan utama kita pada hari ini. Kerana sudah nampak macam ada kesesakan sikit lah pada bahagian depan ni. Puan Haidar Azizah bin Musafri, Timbalan Pengarah Sakti, DPS Perak. Puan Hamizah bin Sipun, Timbalan. Okey, saya akan memulakan kayuhan pada bila-bila masa. Sekejap lagi. Dengar ucapan dan kata-kata aluan. Acara pelepasan kita pada pagi ini, saya ingin jemput Yang Berhormat Datuk Seri IR Haji Muhammad Nizam bin Nurdin bagi menyempurnakan acara pelepasan kita pada pagi ini. Acara Fun Ride Sungai Perak 2025 dalam jalan 3, 2, 1. Dia bukan DPK ni. Dia Expo. Expo ni. Okey. Betul bang. Ada. Dia masih. Ni bukit lagi. Lagi yang apa nama tu budak-budak tu. Ni tak siapa? Adik dia.
Dia beli rumah. Alah, dia dah lebih dia. Saya lagi 2A tu. 2A. Nego tu yang kayu dekat parit putih. Sini. Sini blok. Kena pun dulu. Dia nak keluar yang boleh pun. Depan tu belok. Macam bukannya boleh pergi pun. Nak parking tak ada. Oh. Hah? Kesamping. Okey lah. Dapatlah rasa. Lama tak kaya lain ni tu. Ya, merah, kuning, oren. Wih, banyak lembu. Makan rumput. Makan rumput. Bagi syarahan. Bagi syarahan. Sana. Mana? Itu orang tak ada helmet dia. Oh, dia buka. Jauh jalan tu lepas saya lah. Saya kita menyelusuri jalan-jalan kampung Jemuan menuju ke kampung Seberang Perak. Lepas tu Seberang Perak, Seberang Kare. Lepas Seberang Kare mungkin lah orang dia akan pakai balik ke Jemuan, lalu bangun menuju ke Taman GPS. Ini lama je jalan ni. Nak selalu jalan ni tahu lah tahun 3 tahu lah 2022. Oh, before that. No. Sebelum 2022.
dari 2020 2019 20 21 dah lalu jalan ni. Kalau pergi Sika lah sebab lepas 22 tu dah pindah rumah, kita malas nak pergi Sika, tu tak boleh lah sampai sini. Jadi pastinya setelah bertahun-tahun kita kembali ke jalan ni dengan tayar lembik tu. Kita angin tayar bini aku ni. Jalan ni sebenarnya dari sampai Sabang Kakak kita boleh ke depan lagi hinggalah ke kampung apa nama dia yang rumah nama kampung Sapin, Lubuk Sapin. Jalan ni boleh pergi sampai ke Lubuk Sapin. Keluar ke jalan 111. Sebelah ni Puan tu. Jalan tu lah. Dia terus sampai melewati jalan kaki lah. Sampai jalan kaki je. Jembatan Ria tu. Dia jalan bawah. Jalan tengah. Ini satu lagi belah sana. Jalan sungai belah sana. Jalan belah sana. Jalan besar. Rasanya kita akan patah balik ni tu. Sebab aktiviti dia sampai ke rumah bakar, ke rumah Karai ni lintas ke lintas Victoria, masuk Karai. Di Karai tu bawah lintas Victoria tu aktiviti tu akan bersambung menuju ke Jawang dan seterusnya ke kampung Intan Suraya. Intan Suraya tu NDK. Kita rasa tak mungkin lalu situ lah sebab jalan tu dah ada dah sendiri dulu. Kita akan patah balik untuk kat sini, jalan yang jalan baru jadi, dan daripada Kebun Iwan ke Taman GPS Kelang Seri. Tak kira lah Taman GPS kat Kuala Kangsar. Jalan baru tu jadi kami lalu lah kali kita datang ke rumah tu satu rumputnya kat kami kat Taman GPS. So mula di Taman GPS dia datang ke rumah tu ke sebab jadi ikut jalan baru. Jalan baru tu more or less muat lah untuk 2 basikal sekali jalan tu. Lebih tak boleh. Lebih dia awaknya masuk tepi lah. Sebab jalan tu dia tepi. Jalan tu ditambah untuk buat jalan. Sebab jalan tu dibina di dalam kawasannya Dataran Banji. Dataran Banji duduk GPS. Sebenarnya kawasan tu kalau hujan lebat ke musim banjir di kawasan tu memang banjir. Tapi tu dia buat elevate jalan tu untuk laluan sama macam dekat Karai tu. Karai tu yang lepas Victoria tu mengambil ke Kampung Loh, dia lalu kawasan Dataran Banji Sungai Perak. Ini so dia orang tambak ke jalan tu jadi tinggi. Jalan tu, so bila musim banjir jalan kiri kanan jalan tu dinaiki air tapi jalan tu timbul. So seolah-olah kita akan kayuh di sungai. Ya, kalau kamu tengok video lama kita nampaklah awak lalu situ dulu masa time banjir kiri kanan jalan tu. Macam kita jalan api Petasi pergi Merah. Begitu dah. Tu yang baru ni. Jalan baru tu dia.
itulah lebarnya. Memang untuk 2 bisikal je lah. Dia kurang lebar jalan ni lah. Dia kurang lebar jalan ni. This one is jalan kampung. Jalan kampung. Dia bukan jalan satu sini. Masalah ni bila lu jalan kampung ni. Tapi jalan yang baru yang speed bump ni tiga-tiga. Ini hujan pun tinggi ke jalan ni. Penuh speed bump. Dari Jawang ke Jawang menuju ke Kampung Dekat Satu. Tak ada bimbang jalan semua. Jalan kali lah. Lepas tu dia akan start masuk ke jalan kampung. Dia macam ni. Sehinggalah ke Kampung Dasraya. Sudah banyak semua. Ada buat ada buat video sikit. Pandai cari dalam YouTube. Sekali dia pun pernah pergi ke Raya. Sekali je. Itu pun one way. Macam balik tu keluar dia semua kat Sagung tu. Dia jalan. Kau bila datang ni. Pasal teknis yang lain-lain tu. Hati buang ni teknis perempuan semua tu. Kita nak kat kayu lah. So dia yang seorang tu kawan buat. Jom. Kita berjalan lagi dia datang pakai four-wheel. Haluan dia naik Kedah menuju ke Raya tu. Daripada Victoria ke Jawang ada ready lah. Ada
bukit-bukit sikit pun boleh naik lah kan. Tapi lepas je masuk Kelantan Jambatan Sungai Pelus tu, start masuk jalan Datuk Sagu, kampung Datuk Sagu semua tu. Lepas tu jalan tu dah agak macam banyak bukit. Dan agak teknikal dan tricky juga. Sebab ini ada yang berselingkuh dan ada yang mungkin dia pendek tapi kuat. Itu banyak. Tapi masalahnya bukan masa kami menghala ke tu, macam saya tu kami tak guna jalan lain. Kami guna jalan besar je. Kami dia masuk tu dah rasa hujung jalan jadi jalan mati hujung ada simpang ke kampung Besraya kami situ. Pun and then kalau ke dalam simpang jalan kampung dia naik turun itu mana cibai lah. Even makcik bersikap dah bercakap kalau tu memang scam dia memang scam. Mula-mula je sampai jawang je lalu macam happy go lucky lah. Lepas tu naik kat Punggol tu, turun bukit masuk jambatan Sungai Pelus tu, masuk jalan kampung tu. Itu jam. Hari ni ada jual ramah hari ni. Ni kami dah sampai masjid balik. Masjid Jumaat ni ada jual ramah tu ni. Kita akan sampai ke Timbun balik. Kita akan menuju ke Geresan Keramat. Geresan Keramat tu jauh je lah, dia 5 km ni. Ni lagan sekali. Kita akan macam lagan baru. Memang lah lama tak pakai. Lepas dia menghalang kerjaan bila pergi roda dia terus dari tanam yang tu beberapa lokasi yang masih fresh mungkin, tapi ini dah lama dah ni. Yang baru sikit depan dekat tempat GPS tu dah ni masih baru ni. Yang ni bulan ni kena lalu dah bukan dengan motor kita tak tahu. Kita akan melintasi kawasan BBTR ikut Body River. Ikut Body River akan berada di belah sini. Semua titik dia belah kanan. Balik sini. Okey.
dia Kampung Playboy 15 km. Okey, ni kata kita pasir ilmu bagus untuk mencari industri kita ni. Macam ni belakang ni ada kilang pam pasir, pam pasir pun kilang ni sedut pasir sini. Tak ada mana sedut. Dulu kita berpisang dulu yang awal-awal ni cuma dia bukti dia bersih ni tempat kilang pasir tahu dia tu kan. Lepas tu ada internet. Ni okey. Ada tiang tengah dua. Tiang. Tiang seterusnya dekat BBI, lepas tu tiang seterusnya lagi dekat LAP. Sebab jalan ni adalah dua basikal saja. Kalau ada tiba-tiba satu datang di depan, slow. Jalan sempit. Jalan sempit bukan ni dia tu aku tepi dia tepi dia okey. Belakang ada lagi RM2. Awak potong dia belah kanan. Jangan potong dia kiri. Dah produk aman tu. Ni BBR. Okey, BBR tak ada dia. Dia kata okey. Ha? Motor ni lambat. Tiang. Ini LAP.
Okey tu. Okey, kita mau pergi ke tebing kita masih pula. Depan ni. Ni ada polis ni. Okey, depan dia. Dah tahu kot. Dah jumpa ni. Lepas dia ke depan ni. Kita tebing betul lagi. Ya. Tebing putih klasik. Selamat. Kamu kelebor 13 km. Hah? Makan ni? Ada dia. Tunggu member saya ni. Okey, selepas melintasi tebing putih klasik, kita boleh katakan dah hafir lah jalan ni. Untuk sampai ke GPS. Kena pasti ni yang ada yang belakang apa, ada buat kebah yang kering-kering tu. Ha. Okey, depan ada tiang. Teram. Sekarang ni orang buat tanya aku ni subang tadi pun dia. Kampung Kelebor 12 km. Hah? Ini kata pula dia serang ni. Dia siapa yang ni tahu. Potonglah budak tu. Bapaknya belakang ni. Bapaknya di belakang. Okey. Ini belakang aku ni. Saya ucap depan ni. Dia ada morak kat sini. Masih tu.
Ni awak ada kebun ni. Awak ada tanah dulu kat sini. Buat kebun jagung tu lebih kayu dulu. Dulu lah macam kecil-kecil tu. Okay, nampak je kita. Oh, tak nampak kan. Ni dekat kita sikit lagi sampai. Dekat sangat dah ni. Sampai kilo dia ni. Sampai ke Taman GPS. Tu ha. Depan apa ni? Setengah jam. Pergi dah dulu. Payah memang berjalan sambil. Kita melintasi Sungai Cepi sungai yang menjadi nadi untuk Pulau Gansau. Nadi tempat untuk Pulau Gansau. Akhirnya sampai ke Taman GPS. Lui Pascal. Oh. Okey sini. Bismillah. Beginilah suasana pagi hari di Taman GPS. Pukul 9 pagi. Kita start lepas semua, kita sampai sini pukul 9. Maknanya setengah jam tu. Termasuk dari sana ni, daripada pergi ke Terbangkari ni. Ha? Tak tahu. Tunggu cabut tuah lah. Ha? Awak ni saya yang buat pergi dia orang. Kau tak payah yang cakap. Memang kau. Jom pusing sini. Oh, tengok gate tak buka. Mana orang nak pergi ke belah sana? Kau boleh terus kekayahan sampai ke taman kanak-kanak tu. Trail ada kot. Sampai. Mana kosong? Kenapa dah naik ni? Kenapa lebih lalu tercok pula? Kang nak buka kang masuk kereta dah kotor layar jenuh orang di sini.
Ha? Nak pergi kat situ lah. Kat Lawak tu. Saya tengok macam mati dia raya. Macam mati dia raya. Saya tengoklah. Ni dia. Perempuan ni. Saya tengok ke saya dah tahu kau. Ini bini sijat. Ha? Tak, jangan dia senyum dengan saya. Jantung dia tanya. Jantung dia tanya. Ha. Patut dia senyum dengan saya tu. Kenapa dia senyum dengan aku? Saya pakai sini lah. Okey, kita dah sampai ke Garisan Penamat. Okey, kita sambung lagi